Kedua UMNO, tak semestinya dia pergi mesyuarat UMNO, dia UMNO terlibat dalam keganasan. Tidak, saya tak duduk. Saya dalam UMNO maki orang, cerca orang, fitnah orang, budaya dia. Saya tak sanggup buat begitu. Saya bagi fakta. Yang saya jumpa ketua, salah satu ketua pasukan MNLF Filipina, namanya Nur Mishwari. Dia itu pernah jadi gubernur Mindanao, pernah diundang oleh kerajaan Malaysia, Dr. Mahathir, pernah kita bagi bantuan kepada Mindanao. Jadi saya jumpa tu, saya bukan pengalah, tapi ada bukti. Bukti apa? Tanya sama Najib. Anwar nyanyi, sekarang nyanyi dia dakwah saya. Jadi sekarang, selain daripada saya ni Sultan Kiram, saya juga sekarang penyanyi yang telah meningkat, namanya naik di TV3 tiap malam ya. Tanya sama Najib, apa sebab goyang? Nanti jawab Najib, Sabah nak hilang. Dan Najib kata, ini bukti Anwar nak suruh Sabah sokong Filipina. Lagu ni saya nyanyi dah 6 bulan. Maksud saya ada kebangkitan rakyat. Dan kebangkitan rakyat ini saya guna kitab baru Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, Thawrah Sya'ab, People's Awakening, Kebangkitan Rakyat. Buku ini diterjemah oleh Abid, Kebangkitan Rakyat. Di mana-mana kita pergi, ribuan orang. Lagi dia maki saya, lagi banyak video, lagi memang datang. Celaka. Apa politik macam ini? Tapi lagu itu saya nyanyi tuan untuk mengatakan orang dah hilang kepercayaan kepada UMNO BN. Bila saya kata Sabah dah hilang, UMNO melayang. Bila UMNO melayang, Najib jadi ketua pembangkang. Tapi sekarang itu dia jadi penyidik. Kita kena jasad Anwar, ambil tindakan. Kerana ya Allah. Ya. Jadi sudah, saya tak, saya sabar insyaAllah. Tangkap ada alasannya. Amal negara ini negara samsing. Dah kita naik baling batu. Ya, diceramah. Pejabat Ketua Menteri Pulau Pinang. Ketua Menteri Pulau Pinang itu Yang Amat Rahmat Lim Guan Eng. Suka tak suka DAP ke Cina ke Ketua Menteri, tak peduli. Dia Ketua Menteri yang sah. Boleh pula pergi 30-40 orang perkasa muda UMNO ni tendang cermin. Cermin. Pejabat rasmi Ketua Menteri sudah. Ini bukan politik yang sehat. Sebab tu saya nak beritahu saudara, apakah kita orang Melayu, Cina, India mesti takut dengan samsing? Sejak bila budaya kita Melayu ni diajar untuk takut dengan samsing? Ya, sejak mana Cina boleh takut dengan gangster? Atau India? Sudah masa rakyat bangkit, tolak gejala samsing, biadab dan kurang ajar dalam negara kita. Tak setuju tak apa. Dengar, tak sokong Anwar, tak apa, hak saudara. Saya tak kata mesti dengar, mesti sokong, tak sokong, tak apa. Bagi pilihan. Maki kita tiap malam 15 tahun. Apa yang tak maki lagi? Yahudi, Anwar. Cina, Anwar. Hindu, Anwar. Amerika, Anwar. Pengganas, Anwar. Jantan, Anwar. Tina, Anwar. Lepas ini dekat Melaya, lembu pun Anwar juga. Haram semua. Ini apa? Dengan maki saya, masukkan saya dalam penjara 6 tahun. Tendang saya, hina saya. Harga barang turun. Harga barang turun tak dia masuk saya masuk penjara? Rasuah kurang tak? Jadi sudah tak usah bagi alasan itulah. Sudah ada seksa saya, maki saya, ancam saya. Dan ini dijaga tiap malam. Media mana? Media UMNO. Melayu sudah. Media ni Melayu punya. Orang Islam punya. TV3 utusan berita harian. Orang Islam punya. Dan makan daging manusia.
Tenang, boleh. Tenang, senang. Jawab, tak boleh. Sebab itu saudara, saya datang juga. Dan memang sahabat, lepas ini Majidi ada diorang ganggu, tak. Dan saya juga pesan kepada kawan-kawan saya dan juga pasukan polis profesional, jangan kerja. Kita perintah pun polis yang sama. Jangankan tugas mereka. Dia nak rakam. 24 jam rakam, tak ada masalah. Tapi jangan biar orang jadi sangsing kerana kita kena negara ini ikut rule of law. Bukan law of the jungle. Rule of law. Tak kira siapa. Kamu bunuh, kamu orang UMNO bunuh, kena tangkap. Kamu orang PAS bunuh, kamu kena tangkap. Kamu pukul orang, kamu di happy, kamu kena tangkap. Kamu berompak, kamu orang keadilan, kena tangkap. Ikut rule of law. Ini kamu balik batu, kamu UMNO, lepas. Ini sudah kena tukar. Sebab itu saya kata, orang tanya Anwar, nak ubah apa dalam kerajaan yang pertama? Saya kata yang pertama, kalau ikut pesanan Khalifah Umar Abdul Aziz, yang pertama adalah tata kelola kerajaan, good governance. Itu yang pertama. Nilai kena baik. Kita nak tukar apa? Oh, nak tukar Perdana Menteri, nak tukar Menteri Besar, nak tukar parti tak? Yang kita nak tukar ni